Strike. Strike ya. Okay, geng. Kita nak tunjuk sikit ni aku nak tunjuk. Okay, kita baru sampai kat spot pagi ni. So cuaca pagi ni elok belum panas lagi. Sekarang baru pukul 6.30 lagi. So kita nak cubalah. Aku nak set up barang dulu kan. Kita update dah. Okey geng, kali ni kita menggunakan top water pencil ya, Zerek So pagi ni aku menggunakan reel Raidon Usop dan juga aku pakai menggunakan rod teleskopik. Mainline kita pakai Limax 6LB dan juga leader Ayuzuri 10LB. Okay, harap pagi-pagi ni ada yang nak menyambar apa geng. Awal pagi ni jom kita try dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga ada yang manis-manis pada pagi ni. Harap-harap ada yang nak menyambar. Okey, kali ini sesi petang pula. Sebab pagi tadi kita dah pergi ke sini, cuma ada satu sambaran miss call tak mengena. Bermaknanya aku pagi tadi memang kumpau . So kali ini aku repeat lagi datang geng. Sekarang tapi memang agak lewat lah. Sekarang jam dah pukul 4.47, hampir dekat pukul 5 . So kali ni harap ada yang menjangkau. Mudah-mudahan lagi .
Sebab aku belum pernah lagi strike kat tempat ni, geng. So harap-harap ada yang sudi lah. Okay, jom kita tengok. Harap-harap ada cintanya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Baru lepas hujan ni, geng. Hujan ni masih renyai-renyai, tapi tak berapa kuat lah. Tadi memang hujan kuat, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Sinilah tempat aku rabut pagi tadi, geng. Dia ambil tak kemas. So kita repeat lagi. Kokot dia masih ada ataupun ada penggantinya. Okay, geng, jom kita try cuba menggunakan popper Starlit 7 gram, ya. Kot ada yang nak ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Strike, geng. Oh, strike. Strike, geng. Oh, strike, geng. Strike, geng. Tu dah, geng. Alhamdulillah. Hampalah. Sekejap, kita ambil grip. Ni tak boleh tak pakai grip, ni. Sabar, geng, sabar. Harap tak lucut lah. Tapi kalau tengok memang hukap lah. Tengok memang hukap. Sekejap kita cari grip dulu, geng. Alamak, push. Sekejap kita ambil grip dulu, geng. Sabar, geng, sabar. Okey. Hampala single dot. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Badung. Okey, alhamdulillah. So, kali ini kita berjaya mendaratkan mungkin dalam 1 kilo lebih, kalau tak silap aku. Okey, kita berjaya menggunakan popper, popper Starlit 7 gram. So kita menggunakan usuk pelidon, geng. Hanya. Okey. Alhamdulillah. Pagi tadi miss call. So petang ni dia bagi pula. Alhamdulillah, geng. Oh, saiz yang kita cari ni, geng, saiz ni. Padu, geng. Alhamdulillah, ni dalam 1 kilo lebih lah kalau tak silap aku lah. Kita ambil gambar dulu, geng. Mantap. Okay, geng, kita nak tunjuk sikit. Ni aku nak tunjuk sikit.
Kita menggunakan usuk lidon. Ni geng, kita menggunakan popper Starling geng, 7 gram. So buka geng, usuk lidon geng, padu. Alhamdulillah. Okay geng, kita nak cuba try timbang dah geng. Ada atas kilo Okay, kita timbang menggunakan grip je lah. Sekilo 2 geng. Alhamdulillah, sekilo 2. Mantap lah. Jom kita cari lagi. Okey geng, nampaknya sampai di sini sajalah video aku pada petang ni geng. So aku pun dah basah kuyup ni. Alhamdulillah, nasib lah. Kita ada strike seko. So aku nak kemas-kemas parang. Lepas tu aku nak balik lah. Okay, aku harap korang enjoy tengok video aku ni geng. Letupan padu yang on popper ni geng. Memang syahdu. Apa-apa pun korang jangan lupa tonton video ni sampai habis geng. Okay, bagi korang yang sentiasa support, aku ucapkan jutaan terima kasih kepada korang. Semoga korang dimurahkan rezeki, amin, dan diberi kesihatan. So kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye. Jalan dulu geng.